You Chinese Muslim tak payahlah pakai tudung. Okay. So, apa tak pakai tudung? Kita ni Muslim pun Islam kena menutup aurat. Tudung tu wajib. Cina tu bangsa saya, agama saya Islam, jadi saya kena pakai tudung lah. Kenapa pula tak boleh pakai tudung? Sakit mata tengok saya Contohlah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saudara baru daripada Malaysia, kahwin sampai pergi Singapura. So sekarang dah menetap dekat Singapura lah. Dah menetap dekat Singapura, daripada Singapura datang sini. Alhamdulillah. Thank you . Di sebalik wajah tenang dan senyuman mereka, ramai tak tahu betapa besar perjalanan yang dilalui oleh Cina Muslim di Malaysia. Perjalanan ini bukan sekadar tentang agama, tapi tentang pencarian jiwa, penerimaan, dan keberanian. Ada yang kehilangan kawan, ada yang jauh dari keluarga, tapi mereka tetap kuat. Sebab mereka tahu, setiap langkah membawa makna baru dalam hidup, dalam masyarakat berbilang kaum, seperti Malaysia. Mereka buktikan bahwa iman dan kasih sayang boleh wujud dalam harmoni. Mereka bukan sekadar berubah pada nama, tapi berubah dalam hati. Mencari kedamaian yang sebenar. Dan yang paling indah, ramai rakyat Malaysia menyambut mereka dengan tangan terbuka. Menunjukkan bahwa Islam di sini bukan paksaan, tapi kasih dan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ma Jing. I'm from China. Recently, I live in Malaysia. Actually, this is the first time I make my own video. Although I have a lot of followers in my account, but most of my fans, they don't know who I am. So today, I want to say thanks for all of your support. Inshallah, I will try to make more video to introduce to you about Chinese Muslim food, weddings, culture, especially for tourist places. If anyone want to come to China, you can contact with me. So thanks for all of your following. I hope see you next time. Bye. You Chinese Muslim tak payahlah pakai tudung. Okay. So, apa tak pakai tudung? Kita ni Muslim pun Islam kena menutup aurat. Tudung tu wajib. Cina tu bangsa saya, agama saya Islam, jadi saya kena pakai tudung lah. Kenapa pula tak boleh pakai tudung? Sakit mata tengok saya Contohlah kita dulu bukan Islam, tiba-tiba tukar agama ke Islam ke, mesti kena tutup aurat. Ikutlah apa yang Islam tu ajar, apa yang agama kita ajar. Apa? Awak bila nak balik negara asal awak? Hari ni kita nak bawa korang pergi masjid dekat China. Since ramai yang salah faham video I sebelum ni, I just nak point out yang tak semua benda yang berkaitan dengan China tu adalah haram, kafir. Hari ni kita akan baca tulisan-tulisan China yang ada dekat masjid China. First perkataan kita jumpa adalah 致敬, sampai bersih, sampai suci. Macam ni pula maksudnya 众人啊，你们的主创造了你们和你们以前的人，你们当崇拜他一遍，你们敬畏。 Itu adalah surah Al-Baqarah punya translation and ada dekat sini. Okay, jom kita sambung cari lagi. Ini pula adalah translation daripada surah An-Nisa. Ni nampak macam pantun kan? Tapi sebenarnya dia ada maksud dia. 盛传宗教术主利刃，天道人道并行。 Maksudnya, yang ni pula 真主之道. Simple je, Allah Maha Besar. 真的一切心静音，铭记 Allah 而安静. Maksudnya, sesungguhnya bila kita ingat Allah, kita rasa tentera. Ni pula daripada surah Ar-Ra'd. Memang masjid ni sangat cantik and ibarat korang sampai kat masjid kat China and you guys should come. Walaupun dia punya tempat solat tak sebesar masjid yang besar-besar, tapi dia rasa macam tenang and rasa macam korang lawat museum. And I harap korang tak salah faham tulisan Cina tu macam ke arah ajaran sesat ke apa. Dia hanyalah direct translate daripada ayat Quran dan semuanya benda elok-elok belaka. So janganlah ada yang nak menjadikan benda ni isu ke arah racist ke arah apa-apa. Dia hanya sekadar korang melawat masjid dia ditubuhkan tapi different culture. It's not wrong sebab Islam ni untuk semua orang, untuk orang Melayu.
Last but not least, 敬主爱人，弃恶扬善，传真理. Maksudnya kita hormatlah Tuhan, cintai manusia, amar ma'ruf nahi munkar, dan kita hanya menyebarkan kebenaran. Masjid ni dia dah siap dirasmikan oleh Sultan Selangor juga. Nama saya Ismail Noh Chui Wee. Chui saya punya Chinese name lah. Umur saya sudah 56 tahun. Saya lahir tahun 1968. Jawatan saya founder Amber di Malaysia dan director di syarikat Amber. Okey, di Amber dia punya makanan istimewa memanglah kambing, kebab kambing, topi lam, mi tari. Kita kan daripada kawasan utara. Kawasan tu memang kawasan sejuk, kawasan Bukit Bekau. Jadi orang sana memang dia suka kambing, pedas, panas. Cina punya rempah ratu di sana, dia sama orang Melayu punya rempah ratu ada beza sikit. Macam ada satu dua rempah nama dia black pepper Sichuan. Sichuan tu memang kita kasih kurangkan sebab orang Melayu memang langsung tak suka makan black pepper Sichuan. Sebab bila dia makan, kita punya lidah dia macam kepas, macam peram. Jadi orang Melayu memang tak suka, jadi saya kasih kurangkan. Okey, kita pilih Malaysia dan Kuza sebab apa? Tan Sri Hamid tu tahun 93 ke 92 dia ada pergi jalan-jalan di China. Dia ada pergi banyak tempat di selatan China, Hokkien, Guangzhou, Yunnan, Shanghai, Qinghai, Gansu. Bila dia pergi sana, dia tengok memang Islam di sana sudah nak kembang. Jadi ramai orang budak-budak Islam tu belum ada tempat siswa untuk sambung belajar atau nak belajar agama Islam. Jadi dia kumpul informasi dan balik dia bagi tahu si Jakim buat satu program bawa student-student masuk Malaysia. Masa tahun 95 memang di seluruh Malaysia hanya 2 universiti Islam antarabangsa dan Kuza saja boleh terima student sebab dia ada special approach. Jadi student datang sini hanya untuk belajar agama. Habis belajar memang ada balik balik China sebentar dan kemudian patah balik rasa Malaysia lagi sesuai untuk hidupan saya. Jadi saya jadi seorang Melayu punya assistant, tolong dia pergi China buat purchasing dan jadi dia punya translator. Last kali kongsi jadi dia punya partnership, belajar bisnes sama dia dan sampai sekarang. Alhamdulillah, Tan Sri dia bagi kita jalan, dia bawa kita student Cina Muslim dari sini untuk buka mata untuk belajar agama. Restoran berasal daripada saya punya kampung, kawasan nama dia Lanju. Tahun 2000, masa tu di China ramai Cina Muslim dia mau makanan halalan Thaiban yang dia punya meaning tu kalau halal punya tak ada alkohol. Jadi ramai orang nak cuba buka pure halal punya kedai makan. Jadi pada tahun 2011 ke 12 ramai kawan-kawan saya saudara mara kita 6 orang kongsi buka kedai makan di China di Lanju. Itu first Amber punya HQ. After beberapa tahun tengok stable business, kita nak planning buka first cawangan international. Jadi semua orang decide nak buka di Malaysia. Jadi pada tahun 2015 saya ada buka first cawangan international di Malaysia di kawasan Pasar South, Jalan Kerinci. Assalamualaikum. Today we are in one of the most beautiful masjid in Malaysia. This is my mom. She come all the way from China to Malaysia. So I'm going to take her to all the best places here. This is the Masjid Sri Sendayang. It's just breathtakingly beautiful, all in white color. I'm going to shoot some good photos for my mother, so she can share on her moments, to her friends. Yeah. A lot of friends ask me, can non-Muslim visit the masjid? Of course,
Masjid is open for everyone. You just come avoiding the prayer time. Today is Juma Mubarak. Now I'm going to take my mother to a very local and spicy place. Yeah, actually I've been here like last month, recommended by a local random guy in the masjid. So, Jumia. Yeah, we are here again because my mom loves spicy food, so I think this is the best place for her to try the Malaysian special food. And this is their best, I think. This is the Gombong fried chicken. Wow, it's really good. This is the smoked beef cooked in a coconut curry gravy. It's spicy and it's really nice. They're special. This is patin tamboyak, fermented durian with the petai, stinking beans. I give it to my mother. 妈，你试下这个除毒和榴莲，好吃啊 ！My mom like it. It's so intense, the flavor. Yeah, that's actually it's good. Yeah, I'm so glad my mom loved this. Yeah, my nephew, 转。Spicy. It's intense, but it's good. Wow, you can feel the durian, you can feel the stinking beans, a lot of spiciness, salty. Wow. Please recommend me more places here in Sembilan States because I only know this one place every time I come here. Durian, it's the durian season. Malaysia has the best durian in the world. The price 1 kilo 73, and this is 58. 可以243. Okay. 颜色怎么一般般呢？就是感觉有点萎缩了一样的。Most thanking. Let's try if it is good. 来嘛。But to be honest, the quality of this one is not good. Yeah, we refund that one. I got this new one. Let's try. This is the right one. Yeah. 这个怎么样？这个怎么样？ Does a Chinese Muslim wedding look like in Malaysia? Assalamualaikum. Today we are attending a beautiful wedding here in Malabati, hosted by a Chinese imam with over 1,000 guests from different countries. It's a huge ceremony. We got some souvenir. Chinese Muslim weddings are unique. Many people don't realize, even within the Chinese Muslim community, the way we celebrate weddings can be so different. Some families follow more Chinese traditions like dowries, tea ceremonies, or symbolic gifts. But this one is different. It leans more towards the Islamic tradition. It's simple but powerful. No show, no performance, just walima, a meal, a prayer, and people coming together in love and barakah. And this is the beauty of Islam. One faith, many cultures. May Allah bless the couple and everyone beginning this secret journey. So, stay tuned and spread love. Kalau Cina kahwin dengan Melayu, mixed marriage ni susah nak sustain ke? Ada satu kawan Cina mualaf di pandang tanya saya, kenapa you nak paksa sendiri makan daging? Awak kan tak suka makan daging lembu. Bukan wajib pun makan lembu dalam Islam. Betul, sebagai seorang Cina dari family kita, memang kita tak makan daging lembu. Ini kerana kepercayaan tradisional Chinese. Lepas masuk Islam, memang tak wajib pun kena makan daging lembu. Asalkan daging tu halal, tak kira ayam ke, ikan ke, lembu ke, kita Muslim semua boleh makan. Tapi bila kita berkahwin campur, kita datang dari dua kebudayaan yang sangat berbeza. Cara hidup kita, cara makan kita, cara pemikiran kita, semua pun tak sama. Jadi, kalau mixed marriage ni Nawa memang bukan senang. Kita kena belajar buat compromise yang sihat. Macam dulu saya tak makan daging lembu, tapi saya belajar cuba makan daging lembu. Mula-mula saya tak boleh terima, tapi lama-lama saya dah biasa dan saya dah suka dengan daging lembu. Dan saya tak rasa dipaksa dan saya tak rasa saya berkorban banyak untuk relationship ni. Kalau kita menghargai perkahwinan kita akan cuba buat compromise yang sihat dan cuba buat sedikit perubahan demi kebaikan bersama. Jadi mindset kita yang meraihkan perbezaan kita.
Kerana yang paling penting dalam Islam, maklumat yang lebih besar adalah kita kena sama-sama cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biar benda kecil-kecil ni jadi pergaduhan yang lagi besar dan distract kita daripada maklumat yang lagi penting. Dan atau korang siapa di sini yang mixed marriage juga, boleh cuba komen kat sini. Ada apa problem yang korang facing sekarang, ataupun ada apa experience dan ada apa tips yang korang boleh share, boleh komen dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cina Muslim di Malaysia menghadapi cabaran yang orang lain jarang nampak. Ada yang terpaksa bermula semula, belajar sholat, membaca Al-Quran, menyesuaikan diri dengan budaya baru. Namun dalam setiap kesukaran, ada cahaya. Mereka temui komuniti yang menyokong, sahabat yang membimbing, dan masyarakat yang menghargai keikhlasan mereka dalam masjid, dalam pasar, dalam kehidupan seharian. Mereka diterima sebagai sebahagian daripada keluarga besar bangsa Malaysia. Itulah kekuatan sebenar negara ini. Kepelbagaian yang berpaksikan rasa hormat dan kasih. Seorang saudara baru pernah berkata, saya pilih Islam bukan sebab orang suruh, tapi sebab saya rasa disayangi di sini. Kata-kata itu cukup menggambarkan segalanya. Jadi, bila kita lihat mereka berjalan dalam keheningan, jangan sekadar pandang luaran. Kerana di sebalik setiap senyuman Cina Muslim Malaysia, ada kisah keberanian, kasih, dan cahaya yang menginspirasi dunia. Inilah warna Malaysia. Setiap warna mempunyai banyak cerita. Setiap warna satu kisah Malaysia. Warna Malaysia, indahnya terasa. Kita jaga